Aku nampak hari tu kau boleh lah, tak apa, kau buat je, aku doakan kau. Kita kena hati-hati dengan circle kita, dan ada 3 jenis circle. Ada berapa jenis circle tuan-tuan? Anda boleh sebut dalam hati, 3 jenis. Jadi kita kena aware yang ketiga ni. Yang pertama kita kena cari, yang kedua kita kena kurangkan, dan yang ketiga kita kena elakkan. So, apakah 3 jenis circle yang kita perlu tahu, yang kita boleh define, yang kita boleh beza-bezakan supaya kita tak tersalah pilih circle. Yang pertama tuan-tuan adalah growth circle. Growth circle, GROWTH, growth circle. So, saya mungkin ada yang kata, Tuan Rizal ni macam lah aku tak pandai mengeja kan. Tak. Sebab kadang-kadang bila saya sebut perkataan growth tu, macam orang tak berapa clear kan. Macam, apa roh? Okay, so growth circle. So, growth circle ni, ciri-cirinya mereka adalah circle yang sentiasa tolak kita ke depan. Alright. So, sekali lagi saya ulang, circle yang pertama adalah growth circle. So, growth circle ni, apa ciri-cirinya mereka? Ciri-ciri growth circle ni adalah satu circle, satu kumpulan, satu kelompok yang akan tolak kita ke depan. So, growth circle ni tuan-tuan, dia akan selalu, kau boleh lah, serious, you can do it kan. Saya ada satu circle yang mana circle saya ni, kita ialah among us, kita mempunyai kepelbagaian kepercayaan diri tau. Ada yang rasa tak percaya diri mungkin 50%, ada yang rasa percaya diri mungkin 20%, ada yang rasa percaya diri dia tinggi. Jadi orang yang mungkin mempunyai rasa percaya diri mungkin 50%, yang 50-50 ni, mungkin dia disuruh bercakap di depan ke, lepas tu dia pun bagi tahu, aku rasa macam esok ni, contoh esok dia ada satu mungkin perkongsian, so dia pun cakap dengan tim ni, kata, ataupun circle dia, esok ni aku nervous lah, aku tak tahulah boleh ke tak. So yang mempunyai rasa percaya diri tinggi ni, dia kata, kau boleh lah bro, kau boleh lah, seriously. Dan tak semena-mena orang yang mempunyai rasa percaya diri rendah ni pun join in sekali. Betul, hari tu aku nampak kau cakap, aku rasa kau okey je. Jadi daripada situ, yang 50-50 ni tuan-tuan akan menjadi 60-40 ataupun menjadi 70-30. Ataupun mungkin kita rasa percaya diri kita rendah 20%, dan kita dapati orang sekeliling kita adalah orang-orang yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi ataupun mungkin sederhana tinggi. Jadi bila kita mengadu dekat kawan kita rasa macam, aku sebenarnya risau lah, aku takut nanti kalau aku cakap begini nanti orang cakap begitu, contoh. So apa yang akan terjadi? Selalunya circle-circle yang akan push kita, ataupun circle-circle yang kata, aku nampak hari tu kau boleh lah, tak apa, kau buat je, aku doakan kau. So inilah ciri-ciri growth circle tuan-tuan. Right? So ini adalah yang pertama.